Assalamualaikum, hari ini kita belajar tajwid. Bacaan mad tabi'i. Alif sebelumnya berbaris atas, bacaan dua harakat. Cara baca ma. Kemudian lahu min. Ini mad silah qasirah. Ha dhamir bertemu dengan huruf selain daripada hamzah atau alif. Jadi bacaannya dua harakat juga. Lahu min. Ma lahu min. Yang ini kena dengung yang nipis. Ikhfa hakiki, nun mati jumpa dal. Dan ini pun dibaca dengan dengung dua harakat. Jangan tak dengung, jangan baca dengan jelas, baca dengan dengung sebanyak dua harakat. Min dafi'. Ini pun mad tabi'i juga. Alif sebelumnya berbaris atas, dua harakat bacaannya. Dafi'.